Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita sampai kepada bab yang kelima, iaitu babul muraqabah. Jadi dalam Riyadhus Shalihin ini kita dah mulakan daripada bab ikhlas. Dia bukan sahaja zikir-zikir Imam Nawawi himpunkan. Dia selain daripada zikir, bacaan-bacaan dalam solat, dia juga adalah merupakan cara-cara macam mana kita melatih diri kita untuk menjadi orang soleh. Riyadhus Shalihin maksudnya taman-taman orang soleh. Sesuai, taman inilah taman majlis ilmu, dan sesuai juga taman ini juga adalah merupakan taman-taman syurga, di mana majlis-majlis ini Rasulullah kata wa iza maradtum bi riyadil jannah farta'u, bila mana kamu melalui taman-taman syurga, maka berhentilah mendengar, meneguk sedikit ilmu di situ. Apabila kamu lalu, macam kita semua ini sekarang senang lalu di majlis-majlis ilmu yang macam ini, maka kita ambil seteguk daripada ilmu-ilmu yang dibicarakan, mudah-mudahan mendapat manfaat. Rasulullah menyebutkan wa iza maradtum bi riyadil jannah farta'u, bila mana kamu lalu, maka kita mengambil, meneguk. Kalau dalam bahasa Arab, farta'u itu mana? Menggembala kambing. Artinya bila kita melalui satu kawasan yang ada majlis ilmu, maka kita duduk sebentar dan kita mendengar sedikit, cuba mengaji. Dan ini adalah merupakan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan duit emas. Rasulullah tidak meninggalkan dirham. Walakinnal anbiya yuwarrisul ilm. Rasul-rasul dan para nabi-nabi ini tidak meninggalkan dinar, duit emas, dan tidak meninggalkan dirham, duit perak, tetapi meninggalkan ilmu. Ini sekarang kita membahagi-bahagikan pewarisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mahu mengambil peninggalan Rasulullah ini, maka dia akan duduk sabar untuk mendengar dan mendapat pelajaran daripada ilmu-ilmu yang diwariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat melihat Rasulullah, tapi kita dapat melihat apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah direkodkan oleh para ulama, supaya kita dapat mengambil sedikit pelajaran. Dan menurut diri kita ini, kita menuntut diri kita supaya mengikuti Rasulullah, kerana itulah jalan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah Ta'ala menyebutkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kiranya kamu semua sayang kepada Allah, maka mengikutlah jalan Rasulullah, ikutlah jalanku, yakni jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan Rasulullah sekarang kita bicarakan. Riyadhus Shalihin ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita cuba membicarakan babul muraqabah, iaitulah bab merasakan pengawasan Allah. Muraqabah itu maksudnya merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, Imam Nawawi akan bawa datang hadis, ayat-ayat Quran berkenaan dengan bab ini, bab yang kelima, di mana Imam Nawawi bawa datang ayat pertama, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ayat daripada surah Syu'ara. Ayat daripada surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke 218 219. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Iaitulah Tuhan yang melihatmu ketika mana kamu membangun solat, ketika kamu bangun qiyam untuk solat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kamu melaksanakan rukun-rukun solat. Antaranya ada qiyam, ada berdiri, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud. Fis sajidin, yani ma'al musallin. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Iaitulah Tuhan yang kita sembah ini, dia adalah Tuhan yang zatnya mengetahui ketika mana kita bangkit qiyam, kita berdiri melaksanakan solat, kita mendiri, kita rukuk, kita sujud, semuanya dia tahu. Dan ini Tuhan yang kita sembah, iaitulah Tuhan yang mengetahui semua perbuatan-perbuatan kita, sama ada dalam semayang ataupun luar semayang.
Kemudian di bawah datang ayat yang kedua, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah bersama dengan kamu semua di mana saja kamu berada. Di sini maksudnya ialah ma'iyatullah a'lamu biha. Hadhihi al-ma'iyah Allahu a'lamu biha. Di sini maksudnya Allah bersama dengan kita ini Allah saja yang tahu, Allah saja yang tahu maksudnya. Tapi antaranya ulama-ulama mentafsirkan bahawa Allah bersama kita itu dari sudut dia mengetahui apa yang kita laksanakan. Apa-apa saja kita laksanakan dia mengetahui. Dia mengetahui. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa wa fassaraha ba'du al-ulama bi anha ma'iyatu bi'ilmihi la bi zatihi. Ini sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa Allah itu bersama kita maksudnya dari segi ilmu, dari segi pengetahuan Allah mengetahui kita ni pada mana. Bukan dari segi zat dia itu bersama dengan kita. Itu sebahagian daripada ulama mentafsirkan